Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review phone 5G paling murah yang ada dalam market. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang harga sekitar RM1,000. Sebab untuk yang RM1,000 kali ni kan, spek kali ni memang agak menarik. Sebab kita dah boleh dapat phone yang ada memori 512GB, ada bateri sehingga 7000 mAh dan ada phone juga yang guna Snapdragon 8 Gen 3. Cuma semua phone tu dia ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi korang pilih ajalah phone yang lebih sesuai untuk kegunaan korang. So, tanpa membuang masa, inilah senarai phone terbaik bajet RM1,000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2026 ni. Yang ke-8, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A17 5G. Brand Samsung memang terkenal dekat market Malaysia sebab brand ni memang reliable dan service center dia pun ada banyak dekat market Malaysia. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang nampak terang, support refresh rate 90Hz yang agak smooth, ada memori 256GB dan 8GB RAM dan phone ni juga akan dapat 6 kali OS update dan 6 tahun security update. So kalau korang nak cari phone untuk bank apps lepas tu nak dapat OS update yang lama, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma telefon ni dia tak ada features tahan lasa yang ada pada brand lain. So, kalau phone korang selalu jatuh, phone ni memang kurang sesuai sikit kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja rider itu. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Nubia Neo 3. Sebenarnya sekarang dah ada keluaran Nubia Neo 5, tapi Nubia Neo 3 ni masih kira power lagi kalau korang nak gunakan dia untuk gaming. Phone ni dia ada skrin 6.8 inci yang agak besar, ada bateri 6000 mAh yang agak tahan, guna chipset Unisoc T8300 yang agak laju, dan phone ni juga ada shoulder trigger yang sesuai untuk gaming PUBG. So, kalau korang nak phone yang nampak futuristic lepas tu nak guna shoulder trigger, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma ini adalah model tahun lepas dan phone ni juga tak ada features tahan lasak. So, kalau korang nak cari phone yang lebih tahan lasak, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang keenam, kita akan berikan kepada Tecno Pova Slim 5G. Telefon Tecno ini adalah antara phone yang ada body yang paling slim dekat kategori ini, tapi harga dia adalah jauh lebih murah kalau kita compare dengan iPhone udara. Phone ni dia ada skrin 6.78 inci yang nampak terang, support refresh rate 144Hz yang agak smooth, ada bateri 5160 mAh yang agak besar dan phone ni juga ada feature tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang nak cari phone yang ada body yang slim macam iPhone A tapi nak ada feature tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma bateri dia adalah lebih kecil sikit kalau kita compare dengan phone Nubia yang sebelum ni. Tapi setakat nak gunakan dia untuk kerja harian ke gaming tu, Tecno masih maintainkan bateri dia dekat 5000 mAh walaupun dia ada body yang sangat slim. Yang kelima, kita akan berikan kepada Realme C85 5G. Sebelum ni, kita dah boleh dapat phone ni dengan harga RM799 masa dia launching. Tapi sekarang, harga dia dah naik sampai sekitar RM1,000. Phone ni dia ada skrin 6.8 inci yang agak besar, support refresh rate 144Hz yang agak smooth, ada bateri 7000 mAh yang sangat tahan, dan phone ni juga dapat ketahanan air Guinness World Record. So, kalau korang nak cari phone yang ada specs yang semuanya besar lepas tu nak gunakan dia untuk kerja rider, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma telefon ni memang rasa agak tebal sikit dan rasa berat. Jadi kalau perempuan nak guna tu mungkin dia akan rasa bulky sikit. Tapi untuk lelaki, phone ni masih kira okey lagi dan sangat value for money. Yang keempat, kita akan berikan kepada Infinix Note Edge. Telefon ni memang sangat sesuai kepada pengguna yang suka phone premium sebab skrin dia adalah jenis yang 3D curve dan design dia pun nampak mahal. Phone ni dia ada skrin 6.78 inci yang agak besar, ada refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada bateri 6500 mAh yang agak tahan dan phone ni juga dapat 3 tahun OS update dan 5 tahun security update. So, kalau korang nak cari phone yang jenis screen curve lepas tu nak ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kalau korang pernah guna phone yang jenis curve screen kan, korang akan tahulah screen protector dia memang lebih senang tanggal. So, kalau korang nak screen protector yang lebih tahan, better korang cari phone yang guna flat screen itu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada TCL 50 Pro Next Paper 5G. Telefon ni bukannya jenis phone yang ada specs yang power gila, tapi telefon ni dia ada eye protection yang sangat baik dan sangat value for money.
Phone ni dia ada skrin 6.8 inci yang sangat besar, support refresh rate 120Hz yang nampak smooth, ada memori 512GB dan 8GB RAM, dan phone ni juga ada kamera 108MP yang nampak terang. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang besar lepas tu nak gunakan dia untuk lukis-lukis, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma bateri dia memang agak kecil sikit dan phone ni juga tak ada feature tahan lasak. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang besar lepas tu nak ada feature tahan lasak, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang kedua, kita akan berikan kepada Poco M8 5G. Sebenarnya Poco M8 ni dia sama je dengan Redmi Note 15 5G, tapi kalau kita tengok dari segi harga, specs Poco adalah lebih value for money kalau kita compare dengan Redmi. Phone ni dia ada skrin 6.77 inci yang nampak besar, ada memori 512GB dan 8GB RAM, guna chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang cukup laju, dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang besar lepas tu nak guna chipset Snapdragon, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma telefon ni adalah jenis yang curved screen dan bukannya jenis yang flat screen. Jadi masa kita pasang screen protector kan, screen protector dia adalah lebih senang tanggal sikit kalau kita compare dengan jenis yang flat screen. Yang pertama, kita akan berikan kepada Meizu 21 5G. Sebenarnya phone ni dijual pada tanda harga sekitar RM3,000, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga sekitar RM1,000. Phone ni dia ada skrin AMOLED 6.55 inci yang nampak terang, ada memori 256GB yang guna UFS 4.0, support fast charging 80W yang sangat laju, dan phone ni juga guna Snapdragon 8 Gen 3 yang sangat power. So, kalau korang nak cari phone yang paling murah tapi nak guna chipset flagship, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma dengan feedback, UI dia memang kurang power sikit dan bateri dia cuma 4800mAh aja. So, kalau korang nak gunakan dia sebagai main phone tu memang tak disarankan. Tapi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja berat ataupun gaming high graphic, telefon ni ada chipset yang paling power yang kita boleh dapat dengan harga durian runtuh. So, itulah 8 telefon terbaik bajet RM1,000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2026 ni. Dan kalau korang nak beli phone Oppo, Honor dan Vivo tu, saya pun dah sediakan link dia dekat bawah video ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.